Akhirnya rekod dunia untuk 42 km dipecahkan lagi. Bukan seorang, malah dua orang yang berjaya lari bawah 2 jam. Gila, 42 km lari bawah 2 jam. Yang nombor 1 tu average pace dia dalam 2:49. Pace 2 Mat. Bukan lari 5 kilo ni. Full marathon. Top 3 yang ketiga tu Jacob Kiplimo. Dia ni pemegang half marathon world record. Dalam marathon kali ni dia lari dalam 2 jam 28 saat. Tapi nombor 2 Yomi 1 jam 59 minit 41 saat. Hampir sama je rekod Kipchoge sebelum ni. Dan nombor 1 Sebastian Sauer 1 jam 59 minit 30 saat Mat. Memang padu. Percayalah lepas ni akan ada lagi orang yang boleh pecahkan rekod ni. Kurang-kurang sejam 59 minit 28 saat. Kita tengok siapa yang dapat pecahkan rekod tu. Jadi siapa-siapa yang baru nak start berlari, nak berjogging, tak tahu nak start dengan pakai kasut apa, kau boleh ambil kasut yang kat bawah ni saya letak. Brand ni memang tengah meningkat naik dan jadi di antara pilihan pelari-pelari baru sekarang. Orang yang baru nak start, boleh ambil ini kasut Daily Trainer. Newbie-newbie memang sesuai nak pakai, easy run, recovery run, brisk walk, memang recommend.